Okey, sambil-sambil kita tengok proses nak buat akok ni, kita nak cerita waktu operasi Ramadan. Pukul 3 petang tu, aktiviti jual beli fizikal ya. 3 petang kita dah start dah. Gerai dah ada, dah terpacak. Aktiviti dah bermula. Boleh walk in datang. Aktiviti ni sehingga 7 malam. InsyaAllah. Tapi untuk aktiviti secara online ni, yang tempah ni, nak ambil bila, nak hantar bila. Walaupun selepas 7 malam tu, korang boleh teks saja, tetapi operasi untuk kita baca, kita proses, kita reply bermula 7 ataupun 8 pagi ya. Kat situ rundingan lah. Okey, macam mana okey, tempah ni nak ambil bila okey, kalau nak hantar ni macam mana okey, boleh tak kita ni hantar ni sekali, jadi encik ni akan dapat sekitar pukul macam ni apa. Ni urusan benda ni dia bermula 7 ke 8 pagi lagi lah. Korang boleh teks lah, 3-4 pagi pun boleh teks, tak ada masalah. Tapi kita akan baca, kita akan reply bermula 7 hingga 8 pagi macam itulah. Okey, aku Paho Bangi. Gedung gebu gebah